Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rasa Oren, segmen baru Trade Talk. Rasa Oren Trade Talk kali ini bersiaran di Institut Semarak Felda, Bangi. Dan khususnya Trade Talk ini membawakan kepada anda usahawan-usahawan yang telah pun mengukir nama di persada dunia perniagaan di tanah rancangan maupun di Felda. Dan kali ini kita bawakan anda bersama seorang usahawan daripada Felda Wilayah Kuantan, Cini 3, iaitu bersama dengan Encik Muhammad Hafiz bin Barderin. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf jadi Sejuk sangat. Okey, hari ini kita nak bercerita sikit berkenaan dengan perniagaan dalam yang telah diceburi oleh Encik Muhammad Hafiz ni, iaitu Pixtool Enterprise. Mungkin sebelum kita pergi lebih dalam kepada Pixtool ni, mungkin Encik Hafiz boleh kita taaruf lah, sesi taaruf. Saya nak tahu latar belakang Encik Hafiz ni sendiri, lahir di mana, belajar di mana kan. Silakan. Okey, saya ni asal daripada Cini lah, Felda Cini, anak peneroka dan saya generasi kedua lah. Oh, generasi kedua. Anak peneroka Cini 3 lah. Ya, Cini 3. Okey. Saya ni dilahirkan di Kedah sebenarnya. Wah, lain tak? Lahir di Kedah. Lahir di Kedah. Besar di Cini. Saya punya ayah peneroka Cini 3 lah. Tapi dia pun asal daripada Kedah. Kedah juga. Ya, Tapi boleh cakap Kedah. Rasa lupa dah tak? Lupa dah. Lupa dah. Memang. Okey. Lepas tu mungkin ada melanjutkan pelajaran di mana-mana? Sampai SPM je. Sampai SPM saja. Okey, lepas tu boleh berjinak-jinak dengan dunia perniagaan atau macam mana? Macam saya ikut ayah saya bekerja macam bertani lah. Ayah saya ada buat padi juga. Di Cini? Di luar pada Cini, Pekan. Di Pekan? Pekan tu ada macam sawah padi. Saya ikut dia. Sampai satu masa ayah saya pun dia fikir dia suruh saya bekerja sendiri. Saya duduk kat rumah dalam 1 tahun saya duduk kat rumah. Tak ada kerja. Tidur makan. Dia tegur saya. Dia tegur. Cuba buat satu perniagaan apa-apa yang boleh mendatangkan. Dia pula tanya. Dia tanya kan. Okey, betul. Saya fikir bangunan ada kosong. Saya cubalah berniaga sikit-sikit. Bangunan tu di Cini 3 ni lah ke? Depan rumah saya. Depan rumah orang tua saya lah. Memang dibina lah bangunan tu? Dibina di situ lah. Mana saya nak fikir nak buat apa, kedai. Kedai hardware lah. Saya cubalah seselok berniaga dengan bermodalkan RM10,000 je. RM10,000? Maknanya bermulanya Pixtool Enterprise ni dengan nilai RM10,000. Saya niaga sikit-sikit. Laptop, paku sikit, bara pipe sikit kan. Saya niaga selo-selo. Saya tengok tahun ke tahun saya ada prestasi sikit, saya tambah lagi. Jadi saya ikat perut, masuk lagi barang. Ada untung kita masuk lagi. Ya. Jadi masa tu ataupun kedai sekarang lah. Besar kedai lagi? Sekarang tu masih ada. Yang saya mula start kedai tu sekarang masih ada. Yang saya buka cawangan tu, cawangan saya bagi isteri saya jaga. Dan store saya buka luas lah di tepi jalan besar Felda Cini tu. Ada dalam 2 ekar lah saya buka. Store untuk letak. Itu untuk storage saja, untuk store lah? Storage untuk simen, pasir, kayu kan. Untuk trailer. Itu mula-mula buka store tu tahun bila tu? Dah 3 tahun lah tu. 3 tahun? Sebelum ni saya jual pun dekat belakang kedai je. Ada barang-barang buat simpanan belakang store, belakang kedai saja. Yang mula buka Pixtool Enterprise ni tahun bila masa tu? 2010. Jadi saya dalam bidang buat masuk barang perniagaan ni, pembangunan ni, binaan. Bahan binaan lah. Bahan binaan 2012. Maknanya memang betul-betul terjun. Jual barang-barang bahan binaan. Saya beli forklift, lori semua. Buat pinjaman untuk beli lori lah. Sekarang ni kekuatan jentera ada berapa banyak? Ada berapa? Ada berapa biji forklift? Ada berapa backhoe? Backhoe je yang kau tahu. Sekarang ni lori ada 6. Forklift 3 buah dengan
backhoe lah sebiji. Backhoe sebiji. Untuk Aku pasir kan. Lori tu lori berapa tan? 1 tan? Lori 3 tan lah untuk agih barang ke rumah-rumah kawasan-kawasan industri lah. Felda Cini kan. Oh. Kita hantar baru rumah. Ada kita hantar luar daripada Cini kan. Tapi kita guna lori kecil lah. Setakat ni kawasan yang diselenggara oleh Fixed Tool sendiri, adakah sekadar di Felda Cini 3 saja ke ataupun luah lagi? Boleh kata senang Cini, cerita seluruh Kuantan lah. Cini tak besar. Cini 1, 2, 3, 4, 5. Itu semua saya sampai. Ke tak besar? Cini 1 sampai 5 besar tau. Ya, tapi dia stompok. Dia kompleks. Dia situ. Keliling ladang kan. Betul. Jadi saya sampai semua tu. Ada hardware lain. Dia pun kadang barang tak ada, dia ambil dengan saya. Ada 5 hardware. Yang berada di dia tak ada barang, dia datang ambil dengan saya. Jadi macam mana pula Cik Hafiz sendiri boleh menjangkakan keperluan untuk hardware yang ada ni? Maknanya secara tak langsung Cik Hafiz jadi pembekal pula lah kepada hardware kecil ni. Kita barang-barang yang keperluan kita tak bagi putus. Kita bagi sentiasa ada. Kita susun barang yang tak ada, kita terus buat order lah. Sampai terus tuan datang hantar. Jadi keperluan tu sentiasa ada. Orang nak guna barang ada. Kan? Biasanya kalau katalah untuk menceburkan diri dalam bidang penjualan bahan binaan ni, kurang-kurang dia orang kata ada pengalaman. Buat rumah ke, buat dinding ke, gona. Tapi macam mana boleh tiba-tiba terjun sebabnya Jah nak mula niaga ke gona? Ke sedap tengok, sedap orang ni jual bahan binaan ni, korang try ke gona? Bukan sebab orang bertanya. Pasir tak ada jual ke, simen tak ada jual ke? Tu saya fikir kalau jual ni bagus juga. Saya fikir benda tu nak kena pakai modal lori, nak kena pakai jentera betul. Pakai modal juga tu. Bukannya kita beli pasir dengan simen saja. Kita kena beli juga semua benda tu. Jadi angkutlah juga, buat pinjaman lori, pinjaman nak beli jentera semualah. Jentera semua. Pasir tu daripada supplier luar daripada Kuantan atau macam mana? Daripada supplier kuari pampasir orang bagi, kuari ke apa? Pampasir dia dengan dihantarlah. Dihantarlah. Pampasir dengan batu kikir tu daripada kuari macam tu lah. Okey, kita nak tahu juga dari sudut pandang sebagai seorang penjual bahan binaan, apakah orang kata satu komponen penting untuk pergi lebih jauh dalam perniagaan untuk jual bahan binaan ni? Sebab kita sedia maklum bahawa untuk civil engineering ni sendiri orang kata persaingan dia sangat tinggi. Tapi macam mana Fixed Tool ni boleh kekal dalam persaingan yang macam tu? Mungkin ada kelebihan ke ataupun macam mana? Macam ni lah. Felda Cini ni rumah dia tak ada apa? Tak ada macam kita taman. Kena tanya majlis dulu nak ubah suai kan, kena hantar minta permit lah semua. Plan nak buat macam mana. Dia tak ada. Dia orang buat rumah ikut dan. Ikut dan. Orang cakap nak pasang garai belah ni, dia pergi order terus. Dia pergi order terus. Jadi satu hari tu sentiasa ada orang membeli barang untuk binaan. Lepas tu macam mana pula terus kekal dan mengharungi zaman Covid masa tu? Yang tu adakah orang kata satu cabaran yang betul-betul Cik Hafiz ingat untuk mengharungi zaman Covid tu? Yang tu yang berat sikit lah. Masa tu saya buat pinjaman lori. Yang kereta pun kita ada beli kan. Jadi masa tu kelonggaran 3 bulan tak payah bayar. Moratorium. Ya betul. 3 bulan. Lepas tu dia up lagi 6 bulan. Okey, saya lega sikit. 1 tahun kita tak boleh berniaga. Tapi okeylah, alhamdulillah lah. Macam mana boleh survive tu? Sebab masa tu keadaan tidak membenarkan untuk kenderaan keluar bergerak. So macam mana boleh orang kata maintain? Kita ada simpanan lah untuk cover balik. Berapa lama 1 tahun PKP tu kan yang kita kena
So it's okay lah. Maknanya tak ada masalah sangatlah. Jadi maknanya kena orang kata sebelum kes COVID tu berlaku, orang kata simpanan lah. Okey, dan kita nak tengok lah, nak tahulah, mungkin Cik Hafiz boleh kongsi track record ataupun pencapaian Fix Tool ni di tanah rancangan sendiri ataupun di Felda. Mungkin menjadi pembekal tunggal ke ataupun macam mana? Okey, kalau dalam Felda sini saya antara pembekal yang besar sikit lah daripada ada hawel lain ada. Cuma dia kadang-kadang dia datang tempat saya ambil barang dengan saya. Ambil barang. Jadi maknanya jadi pembekal yang besar lah. Kat situ ada 4 atau 5 lah. 4 atau 5 yang menjual bahan binaan juga. Ya, betul. Kadang-kadang kita ada buat itu apa? Longkang konkrit, kerek. Sama yang tu buat sendiri ke ataupun saya buat sendiri? Oh, sebelum ni saya ambil di luar dengan supplier, bukan berbahasa Bumi Putera lah. Saya ambil luar dengan China, dengan syarikat luar. Saya ambil dengan dia orang. Sekarang ni saya cuba nak buat sendiri. Saya cakap ni kalau saya supply dengan dia orang pula ni. Iyalah, betul. Saya ada hantar Kuantan, Pekan. Saya buat sendiri kerek tu. Longkang. Mana buat sendiri? Buat sendiri. Mana saya beli acuan dekat Kelantan. Saya pergi ambil Kelantan. Bawa dia ke Kuantan? Bawa balik ke sini. Bawa balik ke sini. Acuan tu saya boleh buat longkang. Alhamdulillah ada tempahan daripada syarikat hardware lain. Ada. Mana itu kata, mana menjadi pemborong pula kepada hardware lain. Jauh Johor lah. Datang mari ambil kat saya. Dia bawa lori besar. Datang ambil. Biasa kalau kata sekali pembuatan tu berapa banyak boleh buat? Untuk longkang saja. Dia sebab dia tak boleh satu hari, tak boleh banyak. Dia sebab nak tunggu kering. Satu hari satu proses satu kali. Okey. Tapi sekali buat 60 biji, 30 biji, 70 biji kan. Jadi ada satu tempahan, hari 70 biji. Ada tempahan, kita simpan. Dah penuh baru kita hello dia orang. Mana cukup kat situ baru ambil. Datang dia orang datang mari ambil dengan lori lah. Tapi satu hari 70 biji. 70 biji. Kalau itu longkang lah. Kalau kerek apa semua. Kita macam tu lah, kita hantar yang tu kita hantar lah. Yang tu proses pembuatan tu di tapak saya lah, yang saya cakap 2 ekar tu. Yang 2 ekar tu. Itu termasuk storan dan juga proses pembuatan ya, betul. Longkang tersebut. Yang tu ada belajar kat mana-mana ke? Kursus ke atau macam mana? Tak ada, saya pergi Kuantan kadang saya tengok dia orang buat. Macam mana lah tiba kata seronok pula buat longkang ni ya. Betul. Tiba buat sendiri. Saya tengok dia orang buat. Macam mana kalau kita pun buat benda ni. Jadi saya cuba lah. Cuba beli 2 dulu. Beli 2 dulu. Beli dulu ya. Beli acuan tu dulu. Acuan tu beli dulu? Beli 2. Lepas tu yang kata balik ke Kelantan tu, ambil tu? Pergi. Lepas tu okey boleh boleh lah. Kita pergi lagi, order lagi. Memang tu buat terus jadi ke? Ataupun ada lah proses dia orang kata tiba buat pecah pula. Buat pecah lagi. Tu biasa lah. Pecah tu biasa. Dia buka, pecah. Itu biasa lah. Sehinggalah sampai satu kualiti yang dikehendaki. Ya betul. Saya buat pallet, saya wrapping. Saya susun lah. Ngam dengan tempahan. Telefon dia orang datang. Ya. Atas nama Fix Tool. Fix Tool. Kalau kata nak beli, contohlah kawan nak beli longkang tu ada cop Fix Tool situ. Ke mana? Tak ada. Tak ada lah. Cuma bil lah. Bil lah. Tak apa, mana lepas ni kena recommend buat cop pak tu kan. Baru orang tahu. Betul. Kan? Patut macam tu. Ada cop ni longkang daripada mana? Ya. Okey. Jadi kita nak tahu juga impian ataupun perancangan untuk menambah luaskan lagi perniagaan ni. Apa perancangan untuk next masa depan? Nak tambah lagi ke tempat buat longkang, lepas ni mungkin nak buat batu simen ke, batu tanah liat ke guna. Tu nak tahu tu. Kalau ada lah perancangan untuk akan datang itulah kalau saya dapat luas lagi kawasan sebab sini ni terhad. Nak buat kawasan perumahan memang dah tak ada. Penuh dah. Dia satu lompok keliling dah ladang. Ya. Jadi terhad tempat dia. Mana nak kena keluar pula. Kecuali kita cari daripada luar daripada sini. Contoh Felda Kampung Salong. Kita buat daripada buat kat luar lah.
Oh, mana yang berhampiran lah tu. Ha, Kita nak tanya juga macam mana app Felda ni attach dengan Fixtool ni. Sama adakah Fixtool ni pernah mohon bantuan dengan Felda ke ataupun Felda sendiri mencari Fixtool ni untuk dikomersialkan? Itulah macam macam dia orang ada buat apa? Lawatan ke mana? Jamuan ke buat apa. Saya ada jangan bagi surat kita bagi lah sponsor. Maknanya pihak Felda sendirilah datang cari. Barulah orang kata bagi lagu kita berkawan dengan pegawai-pegawai yang tapi tidak terlibat dengan kontrak-kontrak semua, tak ada. Tak ada. Maknanya just supply untuk bahan binaan saja. Dan harapan mungkin Encik Hafiz sendiri untuk Fixtool sini. Harapan macam itulah. Saya harap lagi sukses lah perniagaan selepas ni. 2 tahun, 3 tahun lagi. Mungkin boleh buat benda-benda lain pula dah. Ya, kita dapat idea yang baru kan. Macam itulah. Okey. Stay tune Rasa Oren Trade Talk. Sekian bersama Fixtool. Jumpa lagi untuk next session. Assalamualaikum. Bye-bye.